hari ni kita akan pergi ke butik Rizalman untuk ambil pakaian juga. Busana kita ya untuk kali ini. Sekarang ni nak tempah ataupun nak beli busana yang macam ni baru boleh jumpa Dato' Rizalman. Yang ni selai je, kita tak pakai banyak kali. Mati sekali je. Yang ni boleh buat pergi market. Sasakan ni. Free kan bagi. Pakai jean dia pun dah baru pakai jean dia. Tengok ni. Dia nak unboxing. Selalunya kena fitting, tak fitting ke? Nak beli dua ke satu? Dua dapat mushaf. Ya, boleh, dua boleh. Kita ambil mushaf unboxing tapi sayanglah yang ini tak boleh fitting. Selalunya Faizul 2-3 kali sudah tak fitting. Dia free size. Yang ini free size. Potong sendiri. Potong sendiri. Kami dah lah. Sebab kami dah vacuum kan benda tu. So insyaAllah dia tak kuning. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini wasiat ya, kalau saya mati, saya tak nak kain kapan biasa, saya nak kain kapan Arab ini sebagaimana baju saya di dunia ni ya. Begitu jugalah jenama pakai mati saya. Kain cotton biasa tau. Ya. Kain daripada mana? Pakistan. Kain, material kain good quality daripada Pakistan ya. Tengok packaging ni pun dah mahal ni. Kamu buat ni. Berat lah. Dosa kita lagi berat lah. Nanti kita boleh tag kat sini macam LV tu HM. Kita ada servis buat. Boleh buat okay. So unboxing bismillah. Kemas ni tu cantiknya. Ini apa kapas? Kapas 3 gunung kita bagi. Boleh sih ni. Boleh kita bagi. So ini kapas yang terbaik. Yang terbaik ya. Dia tak ada jenazah nak bersin-bersin, tak ada. Jenazah bersin. InsyaAllah kan. Betul kan? Datuk mesti yang terbaik ya. Ini kapas. Kapas memang perlukan banyak ya. Jadi ada 3 gulung. Menu. Kit ziarah. So dalam ni dia ada 3 kit. Kita ziarah, kita mandi, kita kafan. So ada 3 cukup komplit lah. So kita ada bantal jenazah. Kita ada plastik untuk lapik katil. Kita ada tisu basah untuk orang mandi tu lap-lap ke ya. Kita ada buku hutang 35, sama ada orang hutang kita tu kita hutang orang. Jadi ini kita kena tulis siap-siap nombor password IG kita. Besok ni kalau orang nak padamkan IG kita bila kita meninggal tak tahu, kita nak cakap kat anak-anak supaya bahagilah sama rata, jangan ikut faraid ke hasrat kita. Macam-macam lah. Ibu ada simpan dengan bawah laci semua sedetail tu. Yang ni envelope untuk kita bagi sedekah lah dekat orang mandi-mandi on top of karya kematian kita. Kita nak bagi siap-siap orang gaji kita ke, yang jaga kita ke. Jadi macam-macam lah. Ini kita buat. Okey, saya bersama Ustaz Talha. Saya tanya apa hukum beli kain kapan yang sedikit berkualiti dan mahal, cukup komplit, memudahkan waris kita untuk menguruskan jenazah kita. Apa hukum Ustaz? Ya, benda tu harus ya. Sebab nak katakan membazir, orang tu mampu kan. Tak ada hukum mengatakan tak boleh menggunakan kain kapan yang mahal-mahal. Cuma jangan menggunakan sutra lah. Tapi kalau setakat kain cotton biasa, tak ada masalah.